Okey, selamat datang semua. Untuk perbincangan kita kali ini, kita akan bedah satu kajian akademik yang nampak macam berat sikit tapi isinya sangat-sangat menarik. Betul. Ia tentang dua istilah yang kita selalu dengar dalam pengajian Islam, As-Sunnah dan Al-Athar. Fokus utama kita ialah bagaimana seorang tokoh yang sangat besar, Imam Asy-Syafi'i, faham dan gunakan dua perkataan ni. Jadi, misi kita senang cerita, kita nak bongkar kenapa dua istilah yang nampak macam sama ni sebenarnya ada beza yang besar. Ya, Dan kenapa cara Imam Asy-Syafi'i faham benda ni jadi sangat asas sampai hari ni. betul-betul. Dan ini bukan sekadar kita nak bincang definisi kamus kan? Perbezaan yang nampak kecil ni sebenarnya ia cerminan cara fikir dan metodologi yang sangat berbeza. Maksudnya? Kajian ni tunjukkan Imam Asy-Syafi'i ni dia macam seorang arsitek lah. Beliau antara yang terawal susun ilmu ni secara sistematik. Jadi plan yang beliau lukis tu, itu yang jadi rujukan utama untuk berabad-abad lamanya. Okey, jom kita rungkai satu-satu. Sumber ni bermula dengan perkataan yang kita rasa kita semua tahu maknanya. As-Sunnah. Tapi ini perkara pertama yang menarik dari sumber anda. Apa dia? Perkataan ni, dia ada banyak muka kan? Bergantung pada siapa yang cakap, maknanya boleh jadi lain. Tepat. Apa yang menariknya ialah bagaimana maknanya berubah ikut konteks. Macam kita tengok satu objek dari sudut yang berbeza-beza. Sumber ni pecahkan kepada 3. Pertama, dari segi bahasa, sunnah tu maksud dia cuma jalan atau cara. At-tariqah. Jalan okey? Dan ia boleh jadi jalan yang baik atau jalan yang buruk. Macam dalam hadis yang kita biasa dengar, sesiapa yang memulakan sunnah, yakni tradisi, yang baik. Ini makna asal dia. Sangat luas dan neutral. Okey, itu jelas. Jalan atau tradisi. Tapi kemudian ia jadi lebih spesifik kan? Ya. Bila masuk konteks agama atau syarak, maknanya dikhususkan. Ia merujuk pada jalan Nabi Muhammad SAW, seluruh cara hidup, petunjuk dan amalan baginda. Kiranya semua sekali lah. Semua sekali. Kepercayaan, perbuatan, kata-kata, satu payung besar yang merangkumi semua ajaran Nabi. Okey, yang itu pun saya boleh faham. Tapi kan, dalam cakap-cakap kita hari ni, bila orang sebut sesuatu tu sunat, maksudnya digalakkan tapi tak wajib. Macam mana dari konsep sebesar seluruh cara hidup Nabi, boleh jadi sesuatu yang sangat spesifik dan legalistik macam tu? Itu soalan yang sangat bagus. Itu membawa kita kepada definisi yang ketiga. Yang paling teknikal. Okey. Iaitu dari sudut istilah. Di sinilah kepelbagaian yang betul-betul nampak. Bagi ahli fiqh atau fuqaha, pakar perundangan Islam, mereka guna sunnah sebagai satu kategori hukum. Ini yang kita selalu dengar. Ia bermaksud sesuatu yang diberi pahala kalau dibuat, tapi tak berdosa kalau ditinggalkan. Lawannya ialah wajib. Inilah makna yang anda maksudkan tadi. Jadi, itu dari perspektif ahli fiqh. Macam mana pula dengan pakar lain? Kajian ni ada sebut pasal ahli hadis, kan? Betul. Bagi ahli hadis atau muhaddisin, sunnah tu lain pula. Bagi mereka, ia adalah segala-galanya yang bersambung dengan Nabi. Segala-galanya? Ya. Kata-kata, perbuatan, persetujuan senyap baginda, malah sifat fizikal dan akhlak sebelum atau selepas jadi Nabi. Bagi mereka, sunnah ni adalah data mentah. Sebab itulah kajian disebut bagi ahli hadis, sunnah dan hadis tu hampir sama. Sinonim. Kejap. Kalau pakar hadis kata sunnah dan hadis tu sinonim, kenapa kita pening-pening nak bincang beza dia? Adakah ia betul-betul benda yang sama atau ada benda lain yang kita terlepas pandang kat sini? Nah, disitulah nuansanya. Kalau kita tengok gambaran besar, ia tak sama 100%. Bezanya halus tapi sangat-sangat penting. Okey, apa bezanya? Kajian ni gariskan beberapa perkara. Pertama, skop dia. Hadis boleh juga merujuk kepada laporan dari sahabat atau tabi'in. Tapi sunnah dalam penggunaan umumnya, ia merujuk secara eksklusif kepada Nabi sahaja. Okey, jadi skop sunnah lebih fokus pada Nabi. Ada lagi? Ada. Sifat dia. Hadis ni, ia sebuah laporan bertulis. Macam keratan akhbar lah. Sebab ia laporan, ia kena disiasat dan boleh jadi sahih atau lemah. Daif. Betul. Tapi, kita tak pernah dengar orang sebut sunnah yang lemah kan? Wah, okey, berhenti sekejap kat situ. Itu satu perbezaan yang sangat-sangat jelas. Jadi maksudnya, hadis tu macam bukti atau laporan yang boleh kita nilai kualiti dia, betul ke tak?
Tapi sunnah tu adalah prinsip atau amalan yang dah termaktub hasil daripada bukti-bukti tu. Tepat sekali. Anda dah faham? Kiranya, satu tu bukti, satu lagi tu kesimpulan. Pandai. Sunnah ialah amalan yang mapan, manakala hadis adalah unit-unit maklumat yang menyampaikan amalan tersebut. Sebab itulah ada satu petikan menarik dalam sumber ni. Dari ulama Abdul Rahman bin Mahdi. Apa yang beliau katakan? Beliau bezakan antara imam dalam sunnah dengan imam dalam hadis. Jadi ia macam beza antara seorang pakar undang-undang perlembagaan yang faham prinsip di sebalik undang-undang dengan seorang pakar arkib yang hafal setiap dokumen sejarah perkataan demi perkataan. Analogi yang sangat baik. Memang macam tu. Kemahiran yang berkaitan, tapi satu tentang gambaran besar, satu lagi tentang data. Masuk akal. Betul. Seorang pakar dalam prinsip dan amalan, seorang lagi pakar dalam pengesahan data. Sumber ni juga ada sentuh sikit pandangan orientalis. Mereka pun ada bezakan juga. Oh ya? Macam mana? Mereka lihat sunnah ni sebagai tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat. Dan hadis tu pula usaha untuk dokumentasikan tradisi itu dalam bentuk tulisan. Kita sebut ni sebagai maklumat tambahan yang ada dalam kajian je lah. Okey, kita dah ada semua kepingan puzzle ni. Sunnah bukan satu benda, maknanya berlapis-lapis, dan ia tak sama 100% dengan hadis. Sekarang masuklah watak utama kita, Imam Ash-Shafi'i. Beliau ni macam masuk ke satu bilik yang berselerak dengan macam-macam istilah, dan dia susun balik semua benda dengan kemas. Apa langkah bijak beliau? Langkah beliau sangat fundamental. Beliau adalah orang yang membina sistem. Beliau sedar untuk bina satu sistem perundangan yang kukuh, sumbernya mesti jelas, tak boleh ada kekaburan. Jadi, beliau buat satu pemisahan yang sangat-sangat tegas dan konsisten. Pemisahan antara apa dengan apa? Antara As-Sunnah dan Al-Athar. Bagi Imam Ash-Shafi'i, seperti yang dihuraikan dalam kajian ni, beliau kunci perkataan sunnah tu. Kunci maksudnya? Bila beliau sebut As-Sunnah, ia merujuk secara eksklusif kepada apa sahaja yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Titik. Tak ada yang lain. Bagi beliau, sunnah adalah sumber hukum kedua selepas Al-Quran, setaraf dengan hadis Nabi yang sahih. Okey, jadi sunnah hanya untuk Nabi. Habis tu riwayat atau kata-kata para sahabat dan generasi selepas mereka, beliau letak kat mana? Nah, di situlah beliau gunakan istilah Al-Athar. Beliau guna Al-Athar secara konsisten untuk merujuk kepada laporan daripada para sahabat dan tabi'in. Jadi beliau cipta satu sistem fail yang sangat kemas lah. Betul. Laci pertama untuk sunnah Nabi, laci kedua untuk athar selain Nabi. Ini bukan sekadar pilihan perkataan, ini adalah kerangka metodologi untuk menilai otoriti sesuatu maklumat. Saya mula nampak betapa pentingnya benda ni. Ia tentang pengesahan sumber. Tapi ini timbulkan satu soalan. Macam mana kalau seorang sahabat sendiri yang cakap perkara ini adalah daripada sunnah? Adakah Imam Ash-Shafi'i terima? Ini menunjukkan betapa canggihnya sistem beliau. Apabila seorang sahabat yang hidup sezaman dan belajar terus dari Nabi berkata macam tu, Imam Ash-Shafi'i anggap ia bersambung kepada Nabi, walaupun nama Nabi tak disebut. Oh. Dalam ilmu hadis, ini dipanggil marfu' hukmi. Marfu' hukmi. Bunyinya macam teknikal. Boleh jelaskan dengan cara mudah sikit? Boleh. Fikirkan macam ni. Seorang wartawan yang sangat dipercayai, tulis laporan dan dia petik sumber peringkat tinggi dari pejabat Perdana Menteri. Okey. Dia tak sebut nama Perdana Menteri, tapi semua orang faham itu adalah pendirian rasmi dari pihak atasan. Imam Ash-Shafi'i lihat kata-kata sahabat, ini adalah dari sunnah dengan otoriti yang sama. Faham. Beliau yakin seorang sahabat tak akan sewenang-wenangnya dakwa sesuatu tu sunnah, melainkan ia memang datang dari Nabi. Tepat sekali. Okey, itu untuk sahabat. Tapi kajian ni kata beliau lebih berhati-hati kalau kenyataan yang sama datang dari tabi'in, iaitu generasi selepas sahabat. Kenapa pula? Sebab tabi'in tak bertemu Nabi secara langsung. Jadi, bila seorang tabi'in kata, ini adalah dari sunnah, Imam Ash-Shafi'i jadi lebih waspada. Kenapa? Apa kemungkinannya? Beliau berpendapat, ia mungkin merujuk kepada sunnah Nabi atau mungkin juga ia merujuk kepada amalan atau pendapat ulama' di zaman mereka sendiri. Ada satu lapisan ketidakpastian kat situ. Jadi beliau bezakan dengan jelas otoriti antara generasi sahabat dan tabi'in. Betul. Ini semua tentang ketelitian dalam memastikan setiap maklumat datang dari sumber yang betul.
Jadi bila kita tengok semua ni memang jelaslah ini bukan pasal beza perkataan je. Ini tentang satu sistem operasi untuk berfikir. Satu cara yang sangat terperinci untuk susun ilmu, pastikan setiap maklumat dinilai dengan betul. Ya, Dan ketegasan Imam Asy-Syafi'i inilah yang bina asas yang kukuh untuk perbincangan hukum Islam selepasnya. tepat sekali. Usaha beliau adalah tentang kejelasan dan ketepatan untuk elak kekeliruan. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikirkan. Apa dia? Sumber tersebut ada sebut secara ringkas, Imam Asy-Syafi'i kadang-kadang bezakan lagi antara sunnah yang dinyatakan secara jelas, sunnah an-nas, dengan sunnah yang disimpulkan, sunnah al-mustanbatah. Satu lagi lapisan ketelitian. Jadi persoalannya untuk anda, bila kita lihat betapa telitinya Imam Asy-Syafi'i membezakan sumber maklumat, dari Nabi atau dari sahabat, dinyatakan terus atau disimpulkan, apakah yang boleh kita belajar hari ini tentang cara kita menilai dan mengkategorikan maklumat yang kita terima setiap hari? Sama ada dari teks-teks penting ataupun dari suapan berita di telefon kita yang sentiasa penuh dengan maklumat yang tak jelas dari mana datangnya.